Kedai kayu kecil di Kota Baru bermula tahun 1957. Jual mainan dan barang am. Sekarang ni ada 67 hypermarket. Maidin diasaskan oleh Tuan Maidin Muhammad, keluarga yang dah berniaga sejak 1918. Bermula daripada kedai kecil bapa dia dekat Pulau Pinang, 3 generasi kembangkan bisnes ni. Bukan tanpa cabaran. Banyak hypermarket daripada luar. Hypermarket pun semua compete dengan dia. Dan tahun 2020, pandemic hit. Semua outlet tak boleh beroperasi penuh. Tapi Maidin dia tak tunggu. Dalam masa pandemik masih kritikal, Maidin melancarkan Maidin Express. Apps e-commerce, drive-thru, pick-up. So dia adapt dulu sebelum terlambat. Bagi saya, Maidin survive selama 6 dekad bukan sebab dia ada modal yang besar. Tapi setiap generasi faham siapa market dia. Dan setiap kali market ni berubah, dia adapt dulu. So soalan dia kepada peniaga-peniaga dekat luar sana. Adakah you kenal siapa you punya pelanggan?